Nisbah buku matematik kepada buku komputer adalah 4:5. Jika jumlah buku komputer ialah 35, berapakah bilangan buku matematik? Langkah pertama, kenal pasti nisbah buku matematik dan komputer. Kemudian, kita tukarkan bentuk nisbah ke bentuk pecahan. Daripada soalan, kita tahu nilai sebenar buku komputer adalah 35. Oleh itu, kita gantikan ke dalam persamaan dan biarkan buku matematik sebagai X. Buat kaedah darab silang. Hasil darab 5 dan X adalah 5X, manakala 35 darab 5 adalah 140. Kemudian bahagi kedua-dua belah dengan 5. 140 dibahagi dengan 5. Maka nilai X atau bilangan buku matematik adalah 28. Jangan lupa like dan share kalau korang nak lagi tips matematik macam ni.